Oke, hello guys, welcome back to my channel. Alright, hari ini saya nak buat cucur durian. Oke, ini durian saya baru beli lah. Saya beli dekat Matang, Imat Matang sana. Saya beli dari seorang pakcik lah. Itu pakcik cakap ini durian dari Sebuyau lah. Masih fresh lagi ni. Oke, ini apabila dia sudah buka, dia macam ni lah dia rupa isi durian itu. Dia punya bau dia pun memang sedap. Satu rumah memang bau durian, memang naik. Ini dia punya isi memang cantik lah. Dia punya warna, tengok pun sudah tahu memang sedap. Oke, yang ni saya nak buat masak cucur lah, masak cucur durian. Oke, kepada siapa-siapa yang belum pernah ataupun cuba lagi macam mana rasa masak cucur durian, oke, boleh tengok ini resepi lah. Hari ini saya nak tunjuk dia punya cara-cara dia lah, macam mana nak buat cucur durian. Oke, mula-mula sekali kita ambil durian yang kita sudah belah tu tadi lah. Oke, kita ambil dia satu-satu, kita masuk ke dalam pinggan sini. Oke, kita masukkan satu-satu, slow kita ambil. Lepas tu nanti kita akan kupas dia lah. Kita akan asingkan dia punya biji daripada dia punya isi. Oke, lepas tu kita masukkan tepung. Kita pakai tepung gandum lah. Yang saya pakai tu tadi tepung gandum cap bunga ros punya. Oke, ini dah hasil dah isi durian tadi. Lepas tu kita masukkan air. Ini air. Oke, kita gaul dia sampailah itu tepung dia cair lah, sampai cair. Kalau dia masih ada tepung lagi, kita tambah air lagi. Kita masukkan air, kita gaul dia, sampai dia cair. Kita gaul dia sampai dia sama rata lah. Supaya tepung tu dia meresap nanti dekat itu isi durian. Kita gaul dia dalam 1 ataupun ke 2 minit macam tu lah. Kita gaul dia. Lepas tu kita masukkan satu-satu isi durian lah ke dalam tepung yang kita sudah gaulkan tadi lah. Oke, macam ni kita masukkan dia satu-satu. Lepas tu kita tekan dia supaya itu tepung dia meresap lah ke dalam isi durian tu tadi. Untuk supaya kita senang lah nak goreng dia nanti. Kita tekan dia. Lepas tu kita gaul dia. Macam ini tepung sudah cair lah. Kita gaul dia sampailah dia meresap. Dia punya rasa tepung tu dekat isi durian tu tadi. Kita gaul dia sampai. Lepas tu nanti kita akan letak dia punya rasa sikit lah, untuk tambah dia ada rasa manis-manis sikit. Kita gaul dia. Lepas tu kita tak masukkan lagi. Yang ni saya masukkan habis lah, isi durian tu tadi. Masukkan dia sampai habis. Kita masukkan dia satu. Kalau nak masukkan sekali pun boleh juga. Ikut rasa masing-masing lah. Macam saya masukkan satu-satu lah supaya senang lagi, supaya isi durian tu lebih meresap lagi lah ke dalam tepung tu tadi. Macam ni. Pas saya masukkan dia, saya gaul dia lagi. Saya gaul dia sampai dia sebati lah. Ini dia proses dia tidak susah lah, dia mudah saja. Lepas tu kita masukkan minyak masak. Kita panaskan kita punya kuali. Kita bagi minyak panas. Oke, sebelum kita masukkan hasil adunan durian dengan tepung tu tadi, kita gaul dia, tekan dia sikit dulu.
Tekan dia. Lepas tu nanti baru kita akan masukkan ke dalam kuali. Tapi pastikan minyak sudah panas. Okey, kita gaul dia dulu. Okey, kita ambil satu-satu. Alright. Kita masukkan ke dalam kuali. Okey, macam ni. Okey. Kita masukkan satu-satu. Ya, macam ni. Okey, kita masukkan dia. Okey, macam ni. Dia sudah panas lah. Minyak. Kita punya minyak tu tadi. Kalau letak lagi banyak minyak, lagi cepat lah. Banyak lagi boleh masuk. Macam ni, saya pakai sedikit sajalah. Macam ni, paling banyak pun boleh 6 ataupun 7 lah. Dapat masuk sekali. Okey, macam ni. Dia tengah goreng lah. Okey, alright. Kalau dia sudah kuning-kuning macam ni, kita boleh terbalikkan dia lah. Dia ada warna kekuning-kuningan masak. Okey, macam ni. Dia sudah masak. Kita masukkan ke dalam pinggan. Okey, kita ambil satu-satu. Alright. Macam ni. Dia masih putih macam ni kan. Kita terbalikkan dia. Dia punya bau tu memang naik lah. Bau durian tu. Dia akan kembang sedikit lah. Itu dia punya cucur ni. Sebab dia campur dengan isi durian. Macam ni lah hasilnya. Apabila sudah siap. Okey, sudah siap. Okey, sekarang kita boleh makan bersama keluarga. Thank you.